raja panggil tuan untuk bertemu dengan tuan-tuan sehari 5 kali. Contohlah. Beta perintah kepada kamu, wahai rakyat aku, hendaklah kamu datang bertemu dengan beta sehari 5 kali. Oi, berebut dia dah berebut raja panggil aku 5 kali Nabi salam. Bila raja panggil 5 kali istana ni kata apa tuan? Tapi tak berlaku. Manusia tak bekerja tu. Dia dah tak mampu. 5 kali sehari pergi jumpa raja kerana raja nak bagi kita punya hajat. Dia dah. Waktu subuh kita pergi jumpa raja. Raja tanya, okey pagi subuh ni hang mau apa? Nampak tak? Itu kalau orang biasa. Allah tahu dadah kita dah selaput dalam subuh punya hajat tu. Nak sampai Zuhur punya hajat lain, Asar punya hajat lain, dia tak? Maghrib punya hajat lain, Isya punya hajat lain, tak sama. Jadi subuh kita pergi jumpa raja akan selesaikan urusan subuh. Subuh ni hang apa? Nak makan pagi, nak beli apa, nak apa semua raja bagi. Tak ada Zuhur pergi jumpa pula. Raja bagi lagi sekali. Asar pergi jumpa pula. Raja bagi lagi sekali. Maghrib macam mana pula? Allah bagi lagi sekali. Isya macam mana pula? Allah bagi lagi sekali. 5 kali kalau raja jemput kita, dia nak bagi benda, nak kabul hajat kita. Itulah contoh nak faham kita semayang 5 kali di pasal itulah. Nampak tak? Sebab kita nak zahirkan hajat kita kepada Allah supaya Allah boleh kabul hajat kita. Nampak tak? Tuhan buat dia punya protokol cara nak minta kat dia melalui sembahyang. Sebab tu Tuhan sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Nampak tak? Maaf. Mohon minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar ni mengendali urusan hidup ni, sabarlah. Mengendali urusan hidup, kena kerja, kena cari makan, kena bersusah payah, itu sabarlah. Tak sabar dia buat kerja ni. Dan semayang. Nampak tak? Tuhan sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Nampak tak? Tuhan sebut sini. Dan kita apa sebut dalam sembahyang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan dikau jua yang kami minta tolong. Nampak tak? Nak minta tolong apa? Segala keperluan dan hajat-hajat hamba ini, Tuhan, ya Allah, Engkau saja yang maha mengetahui, maka Engkau kabulkan. Sebab tu orang sembahyang ni, di hujung tahiyat ada doa tak boleh bagi salam. Kalau dia tak baca doa, sebab tu tidak ada hadis lepas sembahyang dia baca doa, tak ada. Lepas sembahyang macam kita dah buat ni, tak ada lah hadis Nabi mengangkat tangan semua amin, tak ada. Yang tu banyakkan yang ni orang tak baca doa macam tu, dia kata Nabi tak buat, Mekah tak buat, Madinah tak buat, negara-negara Arab semua tak buat. Kita buat jugalah. Nampak? Pasal doa salah. Nak minta kepada Allah, bukan minta ke orang.